Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad. Pagi ini, kita ingin menyoroti sebuah organisasi yang sering kita lihat berada di barisan hadapan dalam pelbagai tugasan daripada kawalan keselamatan sehinggalah kerondaan komuniti dan khidmat masyarakat. Rela bukan sekadar pasukan sukarelawan biasa tetapi satu institusi yang telah berkembang menjadi satu entiti penting dalam ekosistem keselamatan dan kesejahteraan negara. Bertemakan dari rakyat bersama rakyat untuk rakyat, kita akan bersama pagi ini dengan Ketua Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, Tuan Lokman Effendi Ramli untuk memahami lebih lanjut tentang transformasi rela, cabaran semasa dan hala tuju masa depan. Selamat pagi, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih pagi ini awal bersama dengan Awani Pagi. Kita harapkan dapat kita merungkai sedikitlah apa yang boleh kita bawakan tentang rela. Mungkin untuk soalan pertama lah untuk kita membuka diskusi kita. Boleh Tuan saya ringkas jelaskan tentang sejarah dan asas penubuhan rela dan bagaimana sebenarnya rela ini boleh dibentuk dan bermula? Okey, pertamanya terima kasih Gigi. Saya sebenarnya teruja sekali nak datangkan Asrul Awani ini sebab saya tahu tak semua orang berpeluang dan berkesempatan. Saya pagi tadi belum pukul 5 dah bangun. Saya tahu nak jumpa Gigi pagi ni. Yeah. Okey. Jika kita menyelusuri semula lipatan sejarah berkenaan dengan organisasi ini atau rela, dia sebenarnya Gigi dia bermula pada 1948 lagi. Jadi ketika itu kita namakan Home Guard. Jadi peranan Home Guard ketika itu pihak berkuasa, pihak keselamatan negara, dia menjemput lokaliti ataupun komuniti setempat untuk bersama-sama mempertahankan tanah air pada ketika itu, mempertahankan kampung halaman. Itu ialah pada tahun 1948 dan ia ditubuhkan Home Guard ini di bawah ordinan darurat pada ketika itu. Walau bagaimanapun setelah ancaman ketika itu ancaman komunis kembali ataupun berkurangan. Jadi pasukan Home Guard ini telah pun dibubarkan. Dan kemudiannya pada tahun 1964 apabila berlaku sejarah konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia, pasukan ini telah dihidupkan semula dan kita namakan pada ketika itu sebagai pasukan kawalan. Dan peranannya pada ketika itu adalah untuk memastikan bahawa maklumat-maklumat disampaikan kepada pihak keselamatan untuk memastikan keselamatan dan ketenteraman awam kita terpelihara. Itu pada tahun 1964. Selepas pada itu, pada tahun 1972, pada masa ini Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail Abdul Rahman, beliau juga merakap Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Beliau meminta supaya pasukan ini disusun semula supaya sesuai dengan peredaran zaman. Dan pasukan ini telah dinamakan sebagai Ikatan Relawan Rakyat Malaysia pada ketika itu, ditubuhkan pada 3 Julai 1972. Dan peranannya pada ketika itu ialah sebagai mata dan telinga kerajaan. Menyampaikan semua maklumat-maklumat yang berkaitan dengan segala bentuk unsur-unsur yang boleh menggugat keselamatan dan ketenteraman awam supaya pihak berkuasa dapat mengambil tindakan yang sebaik-baiknya ataupun sewajarnya. Itu pada tahun 1972. Dan selepas pada itu, pada tahun 2012, Akhta Pasukan Sukarelawan Malaysia telah pun diluluskan di Parlimen, ataupun kita namakan Akhta 752. Telah memberi kuasa ataupun mandat kepada pasukan ini untuk melaksanakan beberapa tugasan. Dan ketika itu pasukan ini dinamakan sebagai Pasukan Sukarelawan Malaysia. Dan dia tidak berhenti di situ. Pada tahun 2013 pasukan ini telah dinaikkan taraf untuk menjadi satu jabatan
di bawah Kementerian Dalam Negeri pada ketika ini. Itu antara sedikit sejarah yang panjang berkaitan dengan kronologi. Kronologi pasukan rela ini. Kita boleh lihat visual yang dipaparkan, banyak evolusi yang berlaku terhadap pasukan rela dalam negara kita. Mungkin Tuan boleh jelaskan dari segi keanggotaan, siapa yang boleh menyertai rela dan apa mungkin manfaat kepada mereka yang menyertai rela? Okey, terima kasih Ji. Bercakap tentang keanggotaan. Sebenarnya rela ni dia berada di 157 daerah di seluruh negara. Dan pada ketika ini kita mempunyai keanggotaan lebih daripada 146,000 di seluruh negara. Komponen utama di dalam rela ni saya bahagikan kepada dua. Yang pertamanya kita namakan sebagai pegawai tetap rela. Jadi pegawai tetap rela ni dia merupakan pejabat awam. Bagaimana untuk menjadi pejabat awam samalah seperti mana pejabat awam yang lain. Maksudnya rakyat Malaysia boleh memohon daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam berdasarkan kelayakan-kelayakan yang diisyaratkan, lulus tapisan, lulus ujian dan akhir sekali lulus temuduga, maka yang lulus ini, yang terpilih ini akan ditawarkan untuk menjawab sebagai pejabat awam, pegawai tetap rela. Itu komponen pertama. Komponen kedua pula kita namakan sebagai anggota sukarelawan ataupun anggota rela. Yang ini dia terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Maksudnya sesiapa saja rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, dia ini layak memohon. Yang penting sekali dia mestilah sihat tubuh badan. Dan yang keduanya, dia tidak menganggotai mana-mana pasukan beruniform yang lain. Dan yang paling penting sekali dia mesti bebas daripada sebarang rekod jenayah. Kerana dia nak melaksanakan penugasan di lapangan, membantu pihak berkuasa, mestilah dia terlebih dahulu bebas daripada jenayah. Itu dari segi keanggotaan dan syarat-syarat untuk masuk ke pasukan ini. Dan dari segi kemudahan, banyak kemudahan yang ditawarkan. Contohnya, sudah tentulah dia diberi latihan untuk meningkatkan disiplin dia. Kita adakan latihan kawat, kita adakan juga latihan kemahiran menggunakan senjata, kita adakan juga latihan dalam membuat tugasan di lapangan, melibatkan lalu lintas, melibatkan keselamatan bangunan. Dan akhir-akhir ini kita tawarkan lagi kursus-kursus pada anggota kita ini untuk mempunyai kemahiran dalam TVET itu sendiri. Selain daripada itu, sudah tentulah anggota-anggota kita ini diberi orang kata uniform yang percuma. Kalau bertugas, ada dibayar allowance. Itu antara kemudahan-kemudahan yang ditawarkan kepada anggota sukarelawan. Saya sebenarnya tertarik tengok visual yang dipaparkan tadi. Ada visual hitam putih lagi tentang keanggotaan rela itu. Okey, dalam masa yang sama juga kita nampak bagaimana rela ini berevolusi, juga membawa pendekatan baru kepada anggotanya. Bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk yang pendekatan baru yang diperkenalkan oleh rela untuk menjadikan kehadiran anggota ini semakin dirasai dalam kalangan rakyat? Okey. Bercakap tentang bagaimana kehadiran rela ini dapat dirasai oleh rakyat sebenarnya banyak, Ji. Umpamanya kalau kita nak melihat daripada penugasan sebenar pasukan rela ni, kita bahagikan dia kepada penugasan tetap dan penugasan one off ataupun penugasan sementara. Okey, kalau kita bercakap tentang penugasan tetap, sebenarnya kalau melibatkan penugasan mengawal perimeter ataupun menjaga keselamatan bangunan, sekarang ni anggota rela di seluruh negara telah pun diberi amanah untuk mengawal selia, menjaga keselamatan bangunan di lebih daripada 1,669 lokasi yang melibatkan 12,222 anggota
Yang ini yang bekerja setiap hari di seluruh negara menjaga parameter. Itu penugasan tetap pertama. Selain daripada itu, kita ada lagi penugasan-penugasan tetap yang lain. Contohnya penugasan-penugasan di sempadan. Yang ini kadang-kadang kita membantu pihak PGA. Kalau di seluruh negara umpamanya, kita berada di 59 lokasi di 8 buah negeri, termasuk Sabah, Sarawak, Johor, Selangor, Perlis, Perak, Kelantan. Itu antara tempat-tempat yang anggota-anggota terlibat dengan penugasan PGA. Yang itu juga melibatkan lebih daripada 350 anggota bertugas setiap hari di sana. Kita juga terlibat dalam penugasan bersama di kawasan-kawasan S-Zone di bawah kendalian Eskom di Sabah umpamanya. Kita berada di 21 lokasi daripada Kudat umpamanya sampailah ke Tawau. Yang itu juga melibatkan lebih daripada 200 anggota yang bersama-sama bertugas di sana. Itu kalau penugasan di sempadan. Selain daripada itu, kita ada juga penugasan yang kita namakan penugasan bersama Jabatan Penjara Malaysia. Yang ini lebih kepada penugasan parol, di mana ada prospek penjara ini telah diberi peluang untuk berada dalam masyarakat sebagai orang kata peralihan untuk berada dalam masyarakat yang perlu dikawal selia oleh anggota-anggota ataupun pegawai daripada Jabatan Penjara dan anggota rela juga terlibat membantu mereka. Yang ini lebih daripada 49 lokasi di seluruh negara. Itu dalam bentuk penugasan tetap. Selain itu, kita ada juga penugasan tetap yang kita adakan sebagai rondaan komuniti. Rondaan komuniti ini kita ada di lebih daripada 475 lokasi seluruh negara. Yang mana anggota-anggota rela ini dia bertugas di dalam komuniti membuat rondaan. Dia menjadi jurulapor atau mata dan telinga kerajaan melihat kalaulah ada elemen-elemen yang boleh membawa kepada ancaman kepada keselamatan, ancaman kepada ketenteraman awam ataupun jenayah, dia membuat pelaporan kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Begitu juga kalau dia melihat umpamanya ada masalah-masalah di lapangan, dalam komuniti ada longkang pecah, jalan yang tidak elok, mereka juga boleh melapor pada pihak berkuasa tempatan untuk tindakan diambil. Itu yang bertugas sepanjang masa penugasan tetap. Selain daripada itu juga kita ada penugasan yang kita namakan penugasan one-off. Penugasan one-off ini umpamanya dia tidaklah berlaku sepanjang tahun. Contohnya kalau penugasan-penugasan yang melibatkan kerajaan ataupun majlis-majlis rasmi kerajaan. Umpamanya kalau saya bawa balik daripada 5 hari itu, bila kita adakan 5 di Langkawi, anggota kita bertugas di sana lebih daripada 85 orang. Itu dalam bentuk acara-acara one-off. Kadang saya balik ke Kuala Lumpur ketika pada itu pula ada kepengurusan ASEAN, ada anggota-anggota juga bertugas. Tapi penugasan one-off ni dia lebih sinonim dengan penugasan-penugasan yang orang namakan macam kenduri kendara. Kadang-kadang ada majlis-majlis kerajaan. Itu pun ada anggota kita bertugas. Pada tahun 2024 saja, penugasan yang melibatkan penugasan one-off ini, dia lebih daripada 60,000 penugasan di seluruh Malaysia yang melibatkan penugasan sebanyak 249,000 penugasan anggota di Malaysia. Itu dari segi penugasan tetap dan penugasan sementara. Tetapi selain daripada itu ada satu lagi elemen yang kita juga terlibat dalam masyarakat yang kita namakan khidmat bakti. Jadi selama ini khidmat bakti yang kita buat, kita adakan program-program gotong royong. Kita membersihkan tempat-tempat ibadah, pusat-pusat tempat-tempat rekreasi. Kita juga terlibat dalam membaik pulih rumah-rumah anggota. Kita juga terlibat di dalam kerja-kerja pembersihan selepas banjir.
Itu antara yang terlibat dengan komuniti. Tetapi bermula pada tahun ini, apabila kita mula memperkenalkan kemahiran-kemahiran TVET kepada anggota-anggota kita telah melangkah dengan lebih jauh. Umpamanya kita memperkenalkan kemahiran gunting rambut. Jadi apabila adanya acara-acara rasmi kerajaan yang melibatkan orang ramai, kita buka booths di tempat-tempat tadi untuk memberi perkhidmatan gunting rambut secara percuma. Kita dah perkenalkan yang pertama kali dahulu, kita perkenalkan di Kedah, kemudian di Pulau Pinang, kemudian di Sabah, kemudian di Negeri Sembilan, di Jerbu, dan yang terakhir sekali di Lumut baru-baru ni. Yang baru habis program tu baru-baru ni, program Madani, yang mana kita mendapat sambutan yang sangat hangat. Sehingga kan Tan Sri KSN sendiri ambil peluang untuk gunting rambut dengan anggota kita baru-baru ni. Alhamdulillah. Yeah. Dan selain daripada itu juga, kita ada elemen baru dalam membuat pemeriksaan motosikal secara percuma. Kita perkenalkan program ini juga di Kedah dan di Pulau Pinang, yang mana pemilik-pemilik motosikal datang ke booth kita buat pemeriksaan 20 checkpoint untuk memastikan motosikal ini berada dalam keadaan baik. Dan selain daripada itu juga, di dalam rondaan komuniti, kita perkenalkan, kita namakan Rela Petrol Kit, yang mana ketika dia meronda, dia membawa satu kelengkapan untuk respon terus kepada masyarakat. Contohnya kalau Gigi tengok tadi di dalam video, ada motosikal, ada di belakang tu putih, di dalam tu ada peralatan yang kita boleh gunakan untuk keperluan segera. Macam kalau katakan ada motor kenderaan breakdown ke. Betul. Motor breakdown, kereta breakdown, dia boleh tolong umpamanya. Itu antara pendekatan-pendekatan baru yang melibatkan TVET yang kita perkayakan ilmu pengetahuannya kepada anggota untuk memberi respon terus kepada masyarakat sekiranya diperlukan. Saya nak banyak lagi tanya berkaitan dengan kemahiran TVET yang diberikan kepada anggota rela, tapi kita perlu berhenti rehat seketika ya Tuan. Kita kembali selepas ini. Okay. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita sejak daripada tadi bercakap bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, Tuan Lokman Effendi Ramli, dalam kita nak menyoroti sebuah organisasi yang sering kita lihat berada di barisan hadapan dalam pelbagai tugasan, daripada kawalan keselamatan sehinggalah kepada rondaan komuniti dan juga khidmat masyarakat. Okey, Tuan, kita teruskan dengan perbincangan kita, diskusi kita. Tadi Tuan ada menyentuh mengenai kemahiran TVET yang diberikan kepada anggota-anggota rela dalam masa yang sama untuk memperkayakan lagi peranan mereka dalam keanggotaan rela ini. Bagaimana sebenarnya kemahiran TVET ini dapat menyuntik semangat anggota-anggota rela sendiri, sebab peranan mereka itu sudah meluas, bukan saja tertakluk kepada rondaan komuniti dan juga kawalan keselamatan semata-mata. Okey, terima kasih Gigi. Saya sebenarnya dengan rela ni baru lagi. Saya diberi amanah dan mandat untuk memimpin pasukan ini mulai akhir Disember yang lepas. Jadi apabila saya berada di dalam rela, apabila saya melihat punca kuasa yang diberikan di bawah Akta 752, perkara pertama yang saya lihat ialah pelibatan rela ini di dalam masyarakat. Jadi apa lagi nilai tambah yang perlu ada pada anggota kita yang seramai lebih daripada 146,000 on the ground. Apa lagi nilai tambah yang boleh kita berikan kepada rakyat. Jadi pada ketika itu timbullah idea saya untuk saya membuat satu fokus memperkasakan khidmat bakti menjurus kepada kemahiran TVET. Bermula daripada itu, saya telah pun membuat kunjungan hormat umpamanya kepada Giat Marasi. Giat Mara ni dia berada di setiap lokasi parlimen. Dia berada, walaupun parlimen ada 222, tapi Giat Mara ni dia ada 232 lokasi.
Dan Giat Mara ini merupakan institusi yang sangat signifikan pada negara kita dalam melatih rakyat Malaysia dalam bentuk apa-apa kemahiran di TVET. Saya dah buat engagement dengan Giat Mara umpamanya. Mereka bersetuju melatih anggota kita dalam bidang-bidang kemahiran TVET. Antara bidang kemahiran TVET yang saya nampak yang perlu ada pada anggota ini, perlulah bersesuaian dengan bidang tugas di lapangan. Anggota kita berada dalam masyarakat. Setiap hari anggota kita meronda. Dan ketika meronda itu, berbagai perkara yang mereka jumpa. Umpamanya, bila dia meronda, dia melihat ada kebocoran paip air. Adalah lebih elok kalau anggota kita ini mempunyai kemahiran, terus boleh fix terus paip air yang bocor. Itu yang pertama. Itu yang ada dalam pemikiran saya. Anggota kita meronda pada waktu malam. Kadang-kadang dilihat ada rumah dalam kegelapan. Anggota kita di samping menilai orang kata tahap keselamatan rumah, dia boleh menyapa tuan rumah apa masalah rumah dalam kegelapan ni. Mungkin dengan ada kemahiran wiring umpamanya, dia dah boleh mengenal pasti kegelapan yang dialami itu mungkin disebabkan oleh litar pintas, masalah fuse, mungkin disebabkan oleh mentol saja yang rosak ataupun pendawaian. Jadi sekurang-kurangnya dia boleh, kalau mentol rosak, dia dah boleh tolong bantu terus, kan? Kalau fuse rosak, dia boleh tolong buatkan terus. Tapi kalau katakan kerosakan-kerosakan yang lebih besar, sudah tentulah dia boleh memberi khidmat nasihat. Itu elemen kenapa TVET perlu ada pada setiap anggota kita. Selain daripada itu juga, begitu juga kalau dia meronda melihat ada kenderaan rosak. Dia ada kemahiran mekanik yang boleh terus membantu. Dan inilah orang kata perkhidmatan-perkhidmatan yang dekat di hati rakyat. Yang dia boleh respon terus ketika dia meronda. Dan itulah di dalam perancangan saya ke hadapan ini, saya akan berusaha untuk menawarkan sebanyak mungkin kemahiran-kemahiran TVET ini kepada anggota kita di lapangan. Itu untuk penugasan. Tapi pada waktu yang sama juga, dengan kemahiran-kemahiran inilah, anggota-anggota kita di lapangan, dia tidaklah terlalu perlu bergantung kepada allowance yang dibayar kepada mereka. Dengan adanya kemahiran ini, pada waktu-waktu yang lapang umpamanya, mereka ini boleh mendapatkan pendapatan tambahan yang boleh meningkatkan ekonomi keluarga. Itu fokus saya pada ketika ini. Okey, Tuan, kita pun sebenarnya dah berada di penghujungnya. Kita tujuan kita menjemput Tuan juga adalah berkaitan dengan sambutan hari ulang tahun Rela yang akan diadakan pada Julai ini di Sabah, ya Tuan. Bagaimana sebenarnya acara ini bukan saja kita lihat sebagai acara tahunan, juga medan untuk memperkukuhkan lagi semangat dan hala tuju jabatan. Apa mungkin kelainan dalam pengisian untuk sambutan ulang tahun tahun ini? Terima kasih Gigi. Hari ulang tahun, hari sambutan HUT, kita namakan HUT, hari ulang tahun Rela ini sebenarnya diadakan setiap tahun. Pada tahun ini ialah sambutan yang ke-53. Dan kita adakan di Sabah kerana Sabah itu sangat kaya dengan pelbagai kaum dan bangsa. Sambutan di sana sudah tentulah menjadi satu platform yang menyatukan berbagai bangsa, kelompok masyarakat. Antara acara yang menarik yang kita cadangkan ataupun yang kita rancangkan ialah acara perarakan bendera. Bendera ini maksudnya diterbangkan daripada Semenanjung sampai ke Sabah, dan di Sabah kita ada 25 daerah. Dan bendera ini akan diarakkan di setiap daerah. Sehinggalah akhir sekali di Padang Merdeka, Kota Kinabalu, di mana acara ini akan dirasmikan. Dan pada ketika itu pula kita ada suatu gimik pelancaran yang akan melibatkan mempamerkan kemahiran-kemahiran kita dalam sudah tentulah seni bela diri, penggunaan Tibetan dan juga kawalan pengiring. Dan ditauliahkan pada ketika itu juga. Itu antara bentuk perancangan kita sempena sambutan pada kali ini. Selain daripada aktiviti-aktiviti biasa, umpamanya kita nak adakan 53 bentuk program khidmat bakti, 53 kempen derma darah,
pencarian 53 ikon ataupun leaders di kalangan anggota rela sendiri. Itu yang biasa. Orang awam semua dijemput hadir. Orang awam dijemput hadir, sama-samalah datang ke sana nanti. Ya. Sebenarnya banyak kita nak cakap, tapi itu sahaja masa yang kita ada, Tuan. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, Tuan Lokman Effendi Ramli, atas perkongsian yang cukup menyeluruh pagi ini. Jelas bahawa Rela bukan saja semakin relevan, malah bergerak seiring dengan aspirasi negara madani membina komuniti yang kuat, selamat dan saling peduli. Kepada anda yang berminat menyertai pasukan Rela, Tuan, kita boleh bagikan. Ingatlah, kepada anda, khidmat mungkin kecil pada pandangan mata tapi besar artinya kepada negara. Kita ucapkan terima kasih. Sekian saja perkongsian saya pada pagi ini. Saya Gigi Ahmad. Kita jumpa lagi.